Saya bukan nak cakap apa lah. Stroller ni memang sangat-sangat senang tau. Macam saya nak brisk walk kan, nak berlari macam ni, tengok dia punya tayar. Baby pun okey tau. Ni, kalau hujan tutup dia macam ni, lepas tu angkat macam ni. Lekat kan. Nampak? Dah jadi macam ni. Belakang ni boleh tarik balik. Tolak macam biasa. Best tau. Yang ni kalau bawa masuk mall ke, nak naik lift ke kan, senang. Tapi saya selalu kalau naik lift tu susah sebab ramai. Jadi apa saya buat, saya masuk dekat escalator tu. Saya masuk escalator tu kan senang. Ni kalau kena hujan tak ada masalah. Ni bukan kain biasa ni, kali air. Kat bawah ni boleh letak barang lah. Letak beg. Dalam beg tu letaklah pampers ke tisu basah, senang sangat. Masukkan baby kalau duduk kat sini, ada seat belt. Dekat sini pula span tau. Tak sakit lah, baby duduk lama pun nampak ni. Tengok muka dia sikit. Ada baik kah? Boyah turun bukit kan, brisk walk kan. Lepas tu nak berhenti kejap. Jangan risau tu, dia ada brake. Brake je kat bahagian sini. Jadi kalau tolak ni, takkan jatuh lah. Nampak? Nak buka balik, unlock macam ni. Kan senang. Lepas tu kau nak sipas senang je. Yang ni turunkan dulu. Lepas tu tekan belakang. Ni kat belakang ni, tekan macam ni. Ini tekan. Dah boleh tak lagi. Okey, harga dengan promo tau. Link saya dah bagi.